Okey, seterusnya kita lihat pula pada bentuk modal. Okey, kalau bentuk modal ada dua, modal keuangan dan juga modal bukan keuangan. Okey, kalau modal keuangan ni, kena ingat modal pelaburan berisiko untuk memulakan perniagaan dan juga keyword paling penting digunakan untuk menghasilkan lebih banyak kekayaan dalam bentuk keuangan. Modal bukan keuangan pula, dia terdiri daripada aset modal insan untuk aset dan juga modal insan yang digunakan untuk menjayakan operasi perniagaan lah. Okey, so jadi kita pergi pada yang pertama, modal keuangan. Kita ada modal teroka, equity dan juga modal hutang. Modal teroka ni merujuk kepada dana yang diberikan daripada syarikat ataupun individu kaya yang di mana diorang berlabur sama-sama dengan pemilik perniagaan yang berpotensi tinggi. Untuk modal teroka ni, senang cerita diorang beli equity untuk dapatkan hak pemilikan dengan syarikat. Okey, senang cerita modal teroka ni dia bukanlah macam pinjaman iaitu di mana kita beri duit. Sebenarnya dia beli saham untuk jadi sebahagian pada syarikat. Dan modal teroka ni senang cerita macam untuk idea perniagaan yang dilihat berpotensi tinggi. Contohnya macam kita berupaya buka syarikat kereta menggunakan air contohnya kan. Maksudnya kereta tu tak pakai minyak. So jadi ramailah pelabur-pelabur ataupun investor-investor yang tertarik, dia pun akan melabur. Macam itulah. Modal equity pula ianya merujuk kepada modal yang disumbangkan oleh pemilik perniagaan dan pemilik akan jual equity syarikat dalam bentuk saham kepada para pelabur. Okey, lebih kurang sama. Bezanya modal teroka ni untuk idea-idea perniagaan yang berpotensi tinggi. Modal hutang pula senang cerita kita pinjam duit lah daripada pihak bank. Modal bukan keuangan pula ada dua, modal insan dan juga aset-aset tetap. Modal insan ni merujuk kepada usahawan tu sendiri yang ada kemahiran dan juga pengalaman untuk dikembangkan perniagaan. Aset tetap pula senang cerita aset-aset macam mesin dan juga peralatan yang kita gunakan untuk menjalankan operasi perniagaan. So jadi semua modal ada dua, formal dan juga tak formal. Formal ada pinjaman bank, bantuan kerajaan dan juga pelabur. Tak formal kita ada simpanan sendiri, pinjaman daripada saudara mara atau rakan. Okey, rasanya itu je lah. Okey, lepas tu kita juga ada jenis kemudahan dan juga bantuan. Jenis kemudahan dan juga bantuan ada 5, bantuan kewangan, tapak kilang, khidmat nasihat, pembangunan usahawan dan juga pemasaran. Kalau untuk contoh-contoh dia, ingat semua pasal mara je. Okey, kalau untuk bantuan kewangan, ianya merujuk kepada pinjaman untuk kita bangunkan perniagaan melalui wang ataupun bantuan geran. Contohnya macam MARA, dia ada beri skim pembangunan perniagaan maju jaya. Tapak kilang pula ianya merujuk kepada bantu usahawan untuk mendapatkan premis perniagaan lah. Contoh macam MARA, dia ada bagi arcade MARA untuk usahawan Bumi Putra berniaga di KL. Ada jugalah dekat tempat lain. Khidmat nasihat dan juga perundingan ianya merujuk kepada bantuan untuk kita tingkatkan kemahiran dan juga pengetahuan usahawan dalam pengurusan perniagaan. Contohnya macam MARA ada skim khidmat pakar runding. Pembangunan usahawan pula ianya bertujuan untuk melahirkan usahawan tekno dan juga tawar kursus untuk mewujudkan masyarakat perdagangan. Contohnya macam MARA ada program pembangunan vendor. Senang cerita untuk pembangunan usahawan ni, dia nak menjadikan usahawan tu lebih kompeten. Itulah. Pemasaran pula ianya merujuk kepada bantuan kita nak pasarkan produk PKS. Bantuan produk perusahaan kecil dan sederhana untuk dalam pasaran luar dan juga dalam negara lah. Contohnya macam MARA ada program promosi pemasaran. Dan kita lihat MARA pun ada banyak jugalah menjalankan promosi-promosi perniagaan berkaitan produk dia. Okay, so jadi pihak-pihak yang berikan kemudahan dan bantuan ni ada 3. Kerajaan, badan berkanun dan juga pihak swasta lah. Okay, terima kasih.